Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Dewan MPT Taiping. Kita baru saja sampai di lokasi dalam pukul 8.10 minit pagi. Jadi kita nak unload barang, kemudian kita nak terus set up lah. Hari ini bersama dengan majlis perkahwinan. Nampak semua dah set up, bridal semua dah siap cantik ya. Kita nak on pay system je untuk hari ni. Alright, jom. Okey, kita sudah pun selesai set up. Sekarang pukul, saya tengok jam 9.21 minit pagi. Agak awal lah kita set up pagi ni. Dah siap awal. Majlis mula pukul 11 nanti. Kalau kita tengok kan, kita pakai 4 speaker saja. 2 di bahagian depan, 2 lagi di bahagian tengah ni lah. Simple saja untuk majlis perkahwinan. Jadi lepas tu kita ada 2 mikrofon, itu saja. Alright, hopefully semuanya berjalan lancar untuk hari ni. Alright. Okey, setup kita untuk hari ni kita pakai power mixer, tapi kita tak pakai dia punya power lah. Kita ambil keluarkan daripada main output left right ke digital mix, digital M kita kat bawah ni.
kita pakai dua je. Pada left right saja. Ni loop dengan yang belah sini, yang belah kanan tu loop dengan belah sana lah. Itu saja. Untuk mikrofon, kita ada wireless mic kita, satu dan dua. Itu saja. Dan PC untuk audio lagu-lagu kita, PC. Itu saja. Efek pun kita tak pakai. Untuk EQ kita Dewan ni kita potong high dan juga low sikit sebab dia bergema sikit. Untuk low kita potong sebab dia bergema. Kemudian dia ada orang kata feedback daripada untuk high, kita potong sikit untuk kurangkan lah. Itu saja. Memang simple je setup untuk kita untuk wedding kali ni. Okey, sempoi. Okey, sekarang pukul 10 pagi. Tim-tim catering pun baru sampai. Diorang tengah set up lah. Kita ada dalam sejam lagi sebelum majlis bermula. Jadi nampak lah diorang tengah bertengkur lumus. Yang tengah pasang dom. Dan sana tengah set up meja buffet. Belah sana belakang tu pun ada. Mungkin ada makanan tambahan kot. Alright, kita update nanti lepas ni majlis bermula, nanti kita update. A few moments later. Buat Rasimah Hamdan malam ini. Jadi pada semua yang sudah tiba, kita baru saja membuka gerai majlis pada hari ini. Dipersilakan untuk terus menjamu selera dengan hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah yang juga adakan dan bawa daripada Tina Minti Cerita dengan menu-menu menarik yang akan disajikan kepada anda hari ini. Okey, majlis kita baru saja bermula tepat pukul 11 pagi. Sekarang pukul 11:06. Memang baru saja dimulakan selepas ada bacaan tahlil dan juga doa selamat sebentar tadi. Kita baru saja mulakan majlis kita lah. Hari ni kita ada MC juga, tapi MC dia hanya cover bahagian time kemuncak lah, time pengantin masuk dan sebagainya, time orang kata majlis utama lah. Untuk permulaan ni kita ada buat DJ sekejap. Untuk pukul 12 nanti time pengantin masuk tu, nanti kita akan pass pada MC lah. Okey, sekarang pukul 12 tengah hari. Jadi kita tengah menunggu ketibaan pengantin. Sebenarnya pengantin dah hadir di bahagian luar tu. Tapi diorang kata hold dulu bagi tetamu penuhkan sikit dewan, sebab ada tetamu yang baru sampai. Jadi kita akan mula sebentar saja lagi dengan langkah masuk pengantin dan juga rombongan pengantin. Alright. Melayu sendiri di atas serata berkicau mekah di pemaniskan selamat datang awal istilah pemuda bicara. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan ahli tuan dan sepak satu lagi untuk melangkah masuk dalam ruang pengambilan
tempat disediakan dipersilakan. Terimalah melangkah masuk tantangan yang besar yang diberikan. Kita berikan lawan terpilih turun untuk Natasha Najwa dan Muhammad Daniel Fazli. Dipersilakan. Alright, sekarang pengantin tengah makan. Kita bagi dalam masa 15 minit macam tu. Masa diorang selesai makan, kita terus sesi seterusnya, sesi gambar. Lepas tu settle lah majlis kita. Jadi kalau itu sudah selesai dengan jawapan utama, jangan dilupakan minggu di sampingan. Bihun besok hari ini dengan sedang bergambar, teruskan semua untuk bergambar. Okey, sekarang pukul 1.15 minit petang. Kita dalam sesi bergambar, baru saja mulakan sesi bergambar. Tapi MC dah pass kepada Amirul untuk handle lah. Dia nervous katanya kan. Jadi kita dah ambil alih untuk sesi bergambar ni lah. Santai je. Dan nampaknya acaranya agak awal sebab satu suku dah start bergambar untuk family dan kenalan. Jadi saya rasa jangkakan dalam pukul 2 macam tu dah memang selesai lah majlis utama. Dan kita santai sampai insyaAllah pukul 4. Kita bagi fotografer setting. Baik ya. Okey, ready? To the camera, senyum. Tunjuk pengantin. Semua tangan, tunjuk pengantin. Alright, cantik. Okey, tunjuk pengantin. Selesai tugas pukul 1.40 lebih baru makan. Satu section je last. Ada dah close sebab agak tengah
Jadi tak payah tunggu pukul 3.30. Kan. Okey, majlis kita sudah pun berada di penghujungnya. Sekarang pukul 3.22 minit petang. Jadi majlis boleh kata dah selesai lah. Tetamu pun dah boleh kata reda lah. Memang reda sangat, dah kosong dah Dewan. Sekarang ni pengantin tengah bergambar couple lah dekat atas pelamin. Rasanya semua dah tak ada apa. Tinggal tunggu nak habis pukul 4 lah. Kita recap sikit lah. Kita sampai tadi agak awal. Dalam pukul 9 macam tu kita siap set up. Kemudian kita dah buat sound check semua. Pukul 10.30 macam tu kita ada tahlil dan doa selamat. Kemudian kita mulakan majlis dalam pukul 11 tepat. Dalam pukul 12 macam tu ada MC. MC adalah sepupu pengantin perempuan kita. Jadi dalam pukul 12 macam tu kita serahkan kepada MC lah. Jadi MC ambil alih untuk acara ataupun sesi yang utama tu lah. Saya pengantin sampai, kemudian salam restu, kemudian photokey dan sebagainya. Dan bila waktu bergambar dia serahkan kepada kami balik lah. Memang tak ada isu sangat, alhamdulillah majlis berjalan lancar. Alright, bagi siapa yang nak support kita, support kami secara langsung, boleh bagi kami super tank. Kalau tak tahu super tank ada kat bawah tu, ada link. Kalau korang nak menderma atau memberi sumbangan secara direct kepada kami amat menghargai. Alright, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi video akan datang. Ciao.